Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Kita akan berlepas daripada lapangan terbang Tabing di Padang, dan kemudian kita akan cross bukit ataupun gunung, Bukit Lantik nama dia, 5,586 kaki ataupun Tamparan Gadang, kawasan ni menuju ke Lake Singkarak di Sumatera. Okey, dan kita akan bagi lega di sekitar Lake Singkarak ni, tengok apa yang ada dekat sini. Okey, let's fly. Okey, ini pemandangan kita. Alright, nampak macam hujan. Ready to fly. And announce takeoff. Sorry, dia pass straight up. Whiskey India Echo Tango traffic kilo 2241, taking off runway 4 left closed traffic. Okay. Oi, ada passenger. Ada passenger ini. And Whiskey India Echo Tango traffic kilo 2241, taking off runway 4 straight out departure. Okay, let's go. Okey, ni lapangan terbang kecil. Ada satu lagi, Minangkabau International Airport, dalam 6.91 km daripada sini. Cuaca kat berkabus hari ni. Lapangan terbang Tabing. Okey. Approach kilo 2241 is type 1 miles southeast of Whiskey India Echo Tango, 600 feet. Request flight following. Kilo 2241 approach. Squawk 5602. 1,000 feet, nearly 1,000 feet. Squawk 5602241. Oh, this is Padang, tuan-tuan. Berjerubu 241 sekarang. radar contact 1 miles north of Whiskey India Echo Tango. 1,000 feet QNH 1010. Roger 241. 1,500 kaki dan kita akan pergi ke kanan. Check. Kita akan cross tanah tinggi sebentar lagi. Okay, lihat di luar. Oh, 2,000. Okay, kita masih boleh nampak puncak Bukit Lantik ataupun Tamparan Gadang tu.
kita mungkin berada di kawasan Kasang. Okey, kita baru saja sampai di kaki bukit, kawasan kaki bukit permulaan. Okey, ada satu lagi di depan tu. Kalau boleh kita jangan enter the cloud. Kalau ikut GPS di sebelah kiri, kita baru saja permulaan. Di tengah sana ada lagi tinggi. So ketinggian sekarang 6,600 kaki. Bukit Lantik adalah 5,584. Oh, ada lagi tinggi di depan sana. 5,900. Adalah Tamparan Gadang. Kita mungkin lalu di antara Bukit Lantik dan Tamparan Gadang. Selepas saja bukit-bukit ni, kita akan descend terus ke Lake Singkarak. Alright, saya dah rasa awan okey, awan nipis sekarang. $8,000 terlalu tinggi. Okey, lock at this height 8,500. Okey tuan-tuan, saya sudah boleh nampak Lake Singkarak daripada sini. Okey. Oh, pesawat ni lebih laju saya rasa daripada Alouette dan Wasp. Tapi HS-125 ni is no more in production kalau tak silap saya. Right, kita sudah hampir. Yang penting kita tidak ada dalam cloud. Because cloud ni kita tak nampak depan ada apa. Alright. Oops. Descending. Okay. Sikit lagi. Apa sejarah Lake Singkarak ni tuan-tuan? Okay, apa size lake? Okay, Lake Singkarak ni ataupun Danau Singkarak, orang sini panggil danau lah, ialah sebuah tasik di Sumatera Barat di dalam kawasan Tanah Datar dan Solok Regency. Keluasannya adalah 107.8 km persegi ya. Agak besar juga, dengan panjang lebih kurang 21 km dan juga lebar dia 7 km. Dia adalah kawasan simpanan air ya. Oh sebentar, hampir-hampir zero. Tak, come on, kita kena increase sedikit. Okay, 6,000. Ya, hampir tidak bergerak. Okay, ialah tempat simpanan air ya, daripada Ombilin, Sungai Ombilin, dan mengalir terus ke Selat Melaka, tuan-tuan. Dekat sini ada satu projek hidroelektrik.
Okay, daripada Anai River, Sungai Anai, mengalir ke barat ke Indian Ocean. Dia dekat Padang. Dia panggil Singkarak Power Station. Wow, turbulence sedikit. Dekat sini ada sejenis ikan. Yang dipanggil ikan bilis. Mystacolosus padangensis. Okay. Hanya terdapat dekat tasik ni lah. Dan dianya memang dijadikan santapan lah untuk penduduk dekat sini. Dibela, okey. Dan sebenarnya di sini ada jalan kereta api yang menghubungkan Sawalunto tu Si Junjung di sebelah timur. Okey. Right. Kita dah nampak Lake Singkarak. Sebentar lagi kita akan bersesia di sekitar dia. Di sini semua kawasan orang Minang lah. Orang Minang Negeri Sembilan asal dari sini. Alright, sekarang kita akan reduce our altitude. Cuba kita tengok di sebelah belakang. Sana ada Lautan Hindi ya, Padang di sebelah sana. Okay, 9,000 kaki. Right. Agak laju lah kita turun. Okay, di bawah sana Batang Ombilin, di sebelah hadapan kita ni ada sebuah sungai ya. Ada satu perkampungan dekat situ. Terlalu laju, overspeed 5,000 feet. Okay, Singkarak di sebelah hujung sana. Apa ada gunung dekat sini? Saya tak nampak gunung saya, kecuali tanah tinggi di belakang tadi. Ada satu jalan raya sebelah kanan. Okey, belakang Singkarak yang depan sana tu. Belakang ni tak tertulis dekat map. Banyak sawah padi ya. Saya nampak ada kawasan pertanian. Depan tu yang petak-petak. Okay. Ini sungai Ombilin. Okey, ini apa yang bulat-bulat ni? Pelik juga ni. Okey, Singkarak. Kita boleh nampak dekat situ ada banyak ikan sangkar. Ini mungkin ikan bilis yang diorang cakap tadi lah. Okey, Singkarak. Dan kita akan berlega-lega di sekitar Lake Singkarak ni. Kita akan buat satu big number 8 Kita
kita akan pergi sebelah kiri and then turn right and turn back to Singkarak. Okey, sebelah sini ada satu lagi pekan kecil. Macam teluk, tapi tak pasti apa nama dia, tak tertulis. So just enjoy the scenery of Singkarak. Oh, agak padat pekan di bawah. Ada satu teluk. Teluk ni pun tak ada nama. Oh, pekan juga di sini. Kalau tengok keadaan rumah memang tak tersusun lah. Right. 10, 60. Okay. Oh yes. Haha. Kalau di hadapan sana tak ada penempatan, tuan-tuan. Di sebelah kiri, tu tak ada penempatan. Yang ada satu jalan utama di sebelah barat, Indragiri River. Okey, depan tu ada satu sungai, Indragiri, dan banyak perkampungan lah dekat sana. So jalan utama saya rasa berada di sebelah sana. Okay. Tak nampak ada tanda-tanda dalam Google tempat-tempat menarik dekat sini. So kita kena patah balik ke Singkarak sana and landing. Okay, tuan-tuan, sekian saja pengambaran kita di Lake Singkarak. Tuan-tuan boleh nampak gunung-gunung di belakang tu. So tak ada nama dekat sini gunung-gunung. Tapi kalau kita ke kanan, kita boleh sampai ke Sawah Lunto dan juga Talawi. Terus turun ke Tanjung Gadang. Dia di sebelah kanan kita. Ya tuan-tuan, sekian saja pengambaran kita di Lake Singkarak. Tak banyak info yang kita boleh cari dekat sini. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.